Halo, Assalamualaikum guys, hari ini selamat datang di channel kita. So hari ni Iki dapat request untuk main game Roblox, iaitu Cheese Escape. Tentang game Roblox Escape ni, kita kena cari item, lepas tu kita kena go barang, lepas tu baru kita boleh keluar. Tak apa masa, let's go. Give them grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. So hari ni guys, Iki nak main game tentang tikus ataupun cheese macam tu. Ya, lebih kurang lah. Dia suruh find 9 cheese to escape. So kita kena cari cheese macam tu, tapi sambil dikejar tikus. Ya, complete first chapter to open this door. Okay, ni apa ni? Click to open. Okey, terbuka. Okey, mari kita cari cheese. Ni apa ni? Gelap semacam je guys. Ini kena cari kunci. Guys, tikus ni guys. Wow, besar juga tikusnya guys. Padahal cheese dah ada kat depan tu guys. Tadi cheese tu dekat sebelah sini. Ya. Kita kena cari 8 cheese lagi. Okay, tak sedap hati. Safe zone. Ada safe zone. Oh, tempat tadi kan. Okay, kita cari cheese lagi. Oh, ni juga tempat ni. Memeningkan kepala. Ada safe zone. Macam tempat sama je dari tadi guys. Kita pusing-pusing. Okay, kita cari lagi guys. Tu macam cheese. Ya, jumpa cheese guys. Not bad. Okay. Okay, terkejut Iki kau. Iki ingat dah. Okay, betul. Oh damn. Tikus besar guys. Nasi Iki ada kat belah tu. Kali. Okay, belah mana? Okay. Macam cepat tadi je guys. Apa lah dia. Aduh. Lepas tu kita dah kena ambil cheese tu balik ke? Janganlah kata macam tu. Kalau kena ambil cheese tu balik kan, macam poket. Alah, dia ni kejar lah. Lagi bang. Okay, sabar. Dah kerja Iki nampaknya. Okay, dapat macam Iki berpusing-pusing ni lagi tadi kan, tempat sama je. Pening lah guys. Oh tak. Kita tak perlu cari cheese tempat yang gelik mana. Lama janganlah ban. Safe zone. Alamak. Wah, kita boleh jadi tikus sapi harganya 299 Robux guys. Alamak. Janganlah belah. Oh, dah lah dia punya suara tu menyeramkan guys. Alamak, main duduk sini lah kamu ni. Main ngendok guys.
Nampak sama je ni guys. Mana ni cheese lain ni? Di manakah cheese lainnya? Oh, let's go. Lagi berapa guys? Lagi 7. Ni bahaya guys, sebab kita tak ada laluan. Kalau dia sekali muncul ni, pisang kita. Kosong. Dah dapat belah ni guys. Aduh, kosong. Ini tempat tadi lah. Ilah, mungkin dia cari kunci. Macam nak cari kunci guys? Di manakah kita harus mencari kunci? Ada kat mana tu? Okey. Di manakah cheese lainnya guys? Oh, stop kena tu. Relax, jangan panik. Diam ni guys. Diam. Okey, tenang. Dia kena main ni, kena tenang guys. Lagi bang. Okey, aman. Ni apa ni hitam-hitam ni? Cuma nak cari kunci bagai kita tak jumpa kunci pun dia tak ni guys. Macam tempat tadi guys. Tak. Belah mana? Iki nampak macam berpusing-pusing je. Jepang ni ke? Lari. Tak macam mana dapat kunci guys? Sebab ada cheese. Nice. Oh, ada macam tangga. Apa ni? Oh, gelap ni. Cheese, let's go. 5, ada lagi 3. 4 lah. Ingat 9 kan? Apa ni? Alamak, tak lepas lah. Sekejap, kat mana tu? Kita pergi semula. Macam dia ikut iki je, tak kan? Oh, ada kunci hijau kat sini lah. Ilahi, kita tak nampak. Tapi kunci hijau ni kat mana? Kunci ni. Oh, memang tak lepas. Okey, kita lihat ni kunci hijau ni. Nice. Oh, kenapa jadi? Apa yang jadi? Yes, oh damn. Spiderman. Apa ni? Quest 4 digit kod 2843. 2843. Kalau macam tu 8243. Bukan juga. Apa je kalau macam tu? 3842. Oh, betul. Nice. Let's go. Tapi kat sini jalan kita lambat lah. Apa tu? Cheese lah. Bukan cheese lah. Yelah, lampu punya. Ingatkan cheese lah tadi. Kena scan. Rupanya lampu guys. Nampak macam cheese tu kan. Macam ada tangga guys. Sabar. Ni ada tangga ni.
Kosong turun balik. Ni kita ikuti pedut iki. Let's go. Ada apa ni? Ada lagu lah pula. Janganlah. Okay, who are you me pula. Okay, ni kita pakur ni. Memang tak lepas guys. Kita kena cari pintu warna merah kat mana pintu warna merah ni macam something ke tengok. Ni pintu warna merah. Apa ni? Ada papan. Jadi kena letak dekat mana ni? Dekat atas semula ke? Oh shit man. Terkejut di sini man. Sabar. Jangan panik, jangan khawatir kan. Disebabkan Iki pro player gocek-gocek ni, jadi jangan takut guys. Jadi aman sejahtera ya. So nak letak mana papan guys? Selamat dia punya ketawa tu. Jangan takut, jangan khawatir. Biar jalan sahala, tapi kita boleh panjat ikut ni. Cepat panjat man. Bahaya. Okay, apakah function papan ni dekat sebelah sini guys? Macam bukan je bagian. Okay. Tapi tempat papan dekat mana Takkan nak masuk dekat pintu hijau sekali lagi guys. Tak apalah, kita masuklah kali kedua guys. Tak apa. Lepas tu tapi nak keluar macam mana? Kat sini. Setengah ni ada apa ni? Ada paku. Damn. Kalau kita masuk sekali kedua, sekarang paku guys. Okay, jangan risau, disebabkan jago paku di sini. Tiada masalah. Bahaya. Dapat cheese, let's go. Nasi masuk semula tau. Lepas tu how to keluar kat sini. Ni exit. Lepas tu kita letak papan balik. Nice. Dapat kunci warna biru. Kunci warna biru bukannya ada dekat sana. Sabar, kita pergi tengok. Kita sesat sekarang ni. Pening kepala dia buat ni. Man, janganlah. Okay, janganlah kejar lah man. Jangan kejar man. Jangan kejar man. Relax. Kejar lah. Tenang. Kejar lagi. Tempat tak adil. Kejar lah orang lain man. Panik yo. Tak jalan tak di mana lupa ingat lah bagian. Betul-betul jalan ni. Iki tak tahulah Iki boleh tamat ke tidak game ni, tapi Iki cubalah. Terkejut dia punya skin tu guys. Kat situ guys, nampak. Macam mana kita nak lalu guys? Mesti ada cara. How tu lalu kat sana. Kita ikut wajah ni, kita cubalah. Sabarlah. Nasib baik. Macam mana kita lalu sebelah sana ni? Yang dekat sekolah boleh ambil ke? Boleh ambil ke dekat sekolah? Apakah pet sekolah ni boleh tambahkan speed? Ya ke? Entahlah. Nampak ni macam ada dah sedikit. Okay, kita pergi dekat sana balik. Ini dah buka. Okay, kita tunggu sampai. Dah sampai sini. Tu ada kunci lah. Kunci warna biru tadi. Tu dah.
Okey, tenang. Kita cari, kita pergi ke tangga balik. Tu tak macam tambah speed sikit. Entahlah, tambah speed. Entahlah guys. Kita pun tak tahulah. Susah juga game ni guys. Meninggal kepala lah. Macam mana dia orang boleh lalu? Macam terhantuk lah guys. Macam impossible dia. Pening guys. Macam mana kita nak lupas? Macam mana kita nak lalu sebelah sana? Kau ni pancing ni kat sini kenapa? Aku nak lalu situ bagi. Ni pancing ni. Oh tu lagi sikit lagi guys. Tapi Yelah sini pula bagai. Tak apa, jangan takut guys, jangan takut. Benda simple je, kita harus mengkotek-kotek binatang ikut ni. Jadi jangan takut guys, jangan takut. Kita cari wayak atas tadi guys. Ni kan wayak ni kan, lalu kat sini. Macam mana bagian? Macam mana tu? Pening lah guys. Buat apa kat sini? Yang di cheese ni bagian. Bagi saya cheese. Last one. Lah, kok tiba-tiba ikut ada orang ni guys. Macam mana pun pintu tu bisa buka? Dan kunci biru ni macam mana ni? Kita follow lah C7. Tinggal satu guys. Lagi satu. Macam mana ni? Lagi satu ni. Okay, kita cuba. Dia orang dah keluar. Iki tak keluar lagi. Alamak. Bagaimana ni kawan-kawan? Iki harus menggunakan otak sendirian Please lah tipu. Lah. Tak lalu ni bagian. Mati pula. Mesti ada cara ni. Mesti. Kita kena fikir secara logika guys. Okay, kita cuba cari cara lah guys. Kita cuba cari cara logika untuk membuka pintu. Tak masalahnya tikus ni menyusahkan. Tak menyusahkan. Dan dekat atas tu macam mana kita nak naik guys? Aduh. Asyik terhantu ke avatar ni besar sangat guys. Sebenarnya boleh lompat tapi tak boleh lompat. Faham tak? Macam ada terhantukan di situ. Pening lah guys. Pening. Baik, Iki cuba cari cara lah guys. Sabar. Okay, Iki guna avatar kecil sikit. Kalau ni bukan sebabnya, Iki tak tahulah. Iki guna avatar kecil sikit sebab macam dia ada hantukan tu. Jadi Iki takut tu menyusahkan sebabkan avatar tinggi sangat. So Iki cubalah avatar pendek sikit. Tapi kalau bukan sebab dia, Iki tak tahulah. Iki tak tahu apa penyebabnya guys. Ada sedikit lagi guys. Ni jalan ni. Aduh, tersesat kan jadi. Inilah orang kata malu bertanya sesat jalan. Come on lah. Tengok satu. Kau ni tersesat ni pakai.
Guys, Iki ni sesat ni guys. Iki lupa jalan lah guys. Belah mana? Iki mendengarkan suara-suara yang tidak enak. Oh no, not again man. Okay, nice. Jangan takut, jangan khawatir guys. Tenang. Janganlah dekat sangat. Bahagian betul. Geram juga lama-lama Iki ni. Iki nak pergi dekat tangga tu, tapi Iki tak ingat pula kan. Alah, ilah di bawah pula. Buat stres lah kamu ni. Okay, dia di sini. Ke depan. Sini. Baru betul jalannya bagian. Tunggulah. Kita naik tangga. Macam mana guys? Tolong guys. Okay, cuba cari lah guys ya. Guys, korang nak tahu satu benda kan? Kita lalu dekat sini lah guys. La ilah, bukannya lompat. Tengok. Astaga, Iki buat apa dari tadi guys? Padahal hanya berpusing. Okay, sekarang kita dah boleh keluar. Man. Okay, belah. Bye bye. Tikus yang tak guna. Saya dah boleh pulang. Haha. Ni macam mana tempat pulang kita guys? Iki tak ingat lah yang tempat pulang. Gelap. Dan sekarang ni kita hanya perlu pulang guys. Pulang. Ini tempat tadi. No. Bukan. Bukan kat sini. Bukan. Salah. Salah di sini. Jangan kabur. Ya, sekarang kita senang cari jalan pulang. Mana jalan pulang ni guys. Let's go. Akhirnya kita berjaya menamatkan game Cheese Escape. Kita complete the game. Dan macam itulah kita berjaya keluar daripada maze tikus macam tu. Dan terima kasih kepada yang request game Cheese Escape ni. Bagi Iki seronok dia, tapi masa kat itu biru tu Iki agak membuat kebodohan sikit. Jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini. Kalau korang ada apa-apa ingat suruh kenaikan, tulis kat komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.